Ramai yang masih keliru dan confuse apa beza antara ekokardiogram dan coronary angiogram. Ekokardiogram dan angiogram adalah dua test yang sangat berbeza. Ekokardiogram test yang tak invasif, tak cocok apa-apa. Cuma guna mesin ultrasound macam dekat bawah ni, kau baring buka baju, kita ambil gambar jantung kau, kau boleh tengok jantung kau dalam dekat TV tu. Yang ni nampak black and white picture. Kita boleh assess, boleh ambil kira saiz jantung kau dan fungsi kekuatan jantung kau, dan kita boleh nampak juga injap-injap di dalam jantung. Tetapi ekokardiogram tak boleh nampak saluran darah jantung. Ekokardiogram ni sama dan serupa dengan mesin yang kita pakai masa bini kau mengandung hari tu untuk tengok baby dalam perut. Aku tengok gambar ni, aku pun teringin nak baby satu lagi. Tetapi angiogram pula test yang lain, test yang invasif. Bermakna kita akan bagi injection dekat pergelangan tangan, kebaskan kulit dekat tangan, lepas tu masuk wire daripada tangan sampai dalam jantung untuk ambil gambar saluran darah jantung. Melalui angiogram kita boleh nampak saluran darah kau sama ada normal ke tak normal. Dan yang paling penting, semasa kita buat angiogram, kita boleh buat rawatan serta-merta dengan belun, dengan stent. Ini contoh saluran darah yang sumbat, kemudian kita buat rawatan belun dengan stent. Rawatannya hanya boleh buat semasa buat angiogram dan angioplasti dengan stent. Sekarang korang dah tahu, sila like, follow dan komen.